Assalamualaikum dan selamat pagi warga YouTube semua Okay, hari ni aku nak ajak korang kita pergi ride daripada JB ke Melaka. Ride santai-santai je lah Kita hari ni planning sebenarnya nak pergi kari kambing 40 hari je. Tapi hari ni dah berubah fikiran pula. Rumah pun cakap okey je kalau on nak pergi Melaka. Tapi kita orang decide untuk pergi balik hari je lah. Pergi pagi ni mungkin petang dah balik kot. Okay, apa-apa hal rumah semua kena kunci Okay, jom geng. Kita sekarang ni on the way nak pergi ke kari kambing 40 hari. Kita sarapan dulu lah kat sana. Lagipun pagi ni aku gerak pun dah lambat. Mungkin aku sarapan plus dengan makan tengah hari sekali lah. Ni sampai pun dah dekat pukul 10. Jadi parking motor yang dekat bawah tu pun semuanya dah penuh lah. Memang dah tak ada parking lagi dah. Ni pun kita orang terpaksa parking ke atas lah motor. Boleh tahan juga nak beratur kita makan. Tapi dalam 10 minit dah boleh dapat kot makan. Sebab dekat sini sekarang ni dah ada sistem lah. Dia dah standby makanan dia dekat tepi tu. Kita tinggal ambil, bayar je. Jadi tak perlulah nak tunggu lama-lama order makan kan. Okay, ni aku dah settle makan. Jom kita tengok. Aku bawa korang ride pergi Melaka. Tadi tak ada motor. Jangan ikat kan? Okay geng, sekarang ni aku dah exit Tol Laikro kita orang planning tadi. Yelah tak tahu nak ke mana. Planning kita pergi Kota Pamosaran dekat Bandar Hilir sana. Apa kita pergi Bandar Hilir dulu. Jadi kita kasih laju sikit, cepat sikit sampai kan. Layan geng, layan. Okay, aku nak tunjuk korang satu pot makan asam pedas. Memang tempat ni viral lah. Asam pedas bawah pokok. Tapi aku tengok pokok dia pun tak ada. Ni kau tengok ada surau. Sebelah surau ni ada kedai makan kan. Kedai makan sini lah yang viral ni. Memang kedai ni memang dah lama lah. Memang yang masaknya pun otai-otai lah semua. Tapi yelah, aku tak perlulah tinggal situ kot. Pasal tadi aku baru lepas kena kari kambing 40 hari kan. So kita kedah je lah. Jalan kat sini kurang jam walaupun hari Minggu 3 hari bulan Mei. Rasanya orang bercuti semua dah balik kot. Sebab itu Bandar Melaka ni kurang orang. Biasa kawasan sini memang banyak kereta biasanya. Tak tahulah, mungkin majlis
Majlis Pembandaran Melaka ni mungkin dia dah setting pun tempat ni. Banyak jalan yang kat luar tu dia dah tutup, jadi untuk buat one way lah. Lagipun mungkin orang dah mentaliti orang Malaysia ni ingat Bandar Melaka ni kalau hari Minggu ke hari perayaan memang tak boleh masuk kan. Jadi dia orang decide pun tak jalan ke Melaka kot sebenarnya. Okay, kita dah sampai dekat Formosa. Cari parking dulu. Cuaca sekarang pun panas. Okay, kita parking motor dulu. Nanti aku ajak korang cari air buah kita pergi minum je. Okay geng, layan. Okay, daripada kari kambing tadi nak ke Bandaraya Kota Melaka ni, aku ride dalam 3 jam jugalah. Pasal tadi pun aku ada singgah satu R&R, berhenti sekejap, baru teruskan lagi di sini. Lebih kurang dalam 2 jam jugalah. Melaka. Orang tak ramai, walaupun hari ni hari Minggu, hari public. Ini kawasan Tarikan Lecah. Nampak semuanya pasang speaker kuat semua ni. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her how to live. Okay, yang ni Museum Islam Melaka tempat ni boleh je nak masuk, tapi kita orang decide tak masuk lah. Pasal kita ni nak cari air buah. Di jalan punya berjalan jauh juga ni, cari air buah. Mana dia punya pot dia? Rupanya air buah tu dekat hujung sekali, dekat tempat tepi sungai, dekat dengan Jangka Walk. Jadi nak patah balik pergi dekat parking motor, ambil motor pun dah jauh juga ni. Dah tak nak, teruskan lagi lah cari Galeri Warisan Kota Melaka. Okay, pelancong asing kat sini dah mula ramai kawasan sini. Kawasan sini dekat-dekat dengan church. Sebab itulah dia orang semuanya bertumpul dekat sini lah. Yang dekat Formosa tadi tu kurang lah orang, pasal kat sana pun tak ada apa-apa sangat. Yang ada cuma Bandar Formosa, yang Formosa punya punya bangunan je. Kalau kat sini banyaklah juga. Sebelah tu ada Jangka Walk. Oh, India tu betul dia. Ya, bukan. Okay, kita dah nampak pot air buah tu kat mana.
Okay, cuaca memang panas geng. Memang tak boleh tahan. Memang nak kena cek air juga ni. Okey, kita dah sampai dekat port dia. Ini memang kalau nak minum aiskrim ke macam-macam jenis air lah kat sini. Aku pun tak pandai nak cakap lah. Tapi yang kat sini port air Tembikai Tembikai ni dia blend dekat dalam dia sebiji. Macam gini pun boleh meniaga Biasanya kalau pergi Melaka ni aku lepak dekat Kampung Ulu sana, dekat tempat cendol Kampung Ulu tu kan. Tapi selalu dah ke sana, rasa nak cari port lain dululah. Okay gang, ni dia dah potong Tembikai ni untuk dikorek. Yang ni boleh bagi makan. Makan panas-panas ni geng. Sebab tu Tembikai ni sejuk. Sedap. Dulu masa anak aku sekolah rendah lagi kecil-kecil, aku selalu bawa dia pergi naik boat ni Memang wajib lah ke naik boat ni. Naik 5 orang. Dulu satu kepala bagus RM10. Sekarang ni tak tahulah dia punya bayaran satu kepala dia berapa agaknya. Memang dah lama memang tak naik boat tu. Okay geng, ni kita tengok kipas ni double barrel. Ingat drum dia double barrel. Okay, settle minum air Tembikai. Jom kita pusing dulu kat luar ni, tengok dulu apa yang patut cuci mata kan. Okey, belakang tempat ni ada jambatan. Okey, jambatan ni kalau kita seberang jambatan sana tu, tu jangka walk. Kita boleh tengok lah tempat kedai-kedai Cina semua, kedai-kedai lama lah. Boleh jalan kaki je kat situ kalau nak jalan. Kalau bawa kereta memang tak boleh lah, memang jam lah kat situ. Tapi kurang sikit lah ini jam kan. Okay geng, stay tune geng. Aku bawa korang lepas ni pergi satu tempat lagi dalam part 2 Okay, aku terpaksa end live kat sini. Okay, jom geng, stay tune part 2 part 2. Assalamualaikum.